Okay guys, sekarang kita ada dekat Harbin. Suhu negatif 20. Cuaca hari ni agak snowy sikit. Okay, suhu kat sini agak sejuk. Memang sejuk. Satu sarung tangan pun tak cukup. Sama salji yang sangat sejuk. Okay, orang Malaysia ke? Oh, baru sampai? Baru sampai? Ke? Tak. Dua hari kat sini. Oh, dah 2 hari. Ini 3 lah. Hari 3. Sampai bila? Sampai 7. Balik Malaysia 14. Datang 14. sini 7 hari bulan. Oh, dah pergi mana-mana dah? Banyaklah tempat? Banyaklah tempat lagi. Bukan Snow Snow Valley, Bukan Mano. Oh, Mogamano. Banyak lah. Oh, itu kita orang baru sampai semalam. Ya. Tak tahu yang mana nak pergi ni. Selamat berenjoy. Okay. Hari kedua nak pergi Ibin. Okay, sekarang kita ada dekat Ibin Warehouse punya sale yang di viral dekat TikTok tu. Sini semua barang murah-murah. So kalau korang daripada Malaysia yang rasa bajet tak berapa nak ada, baik boleh beli kat sini. Tak payah banyak, tak payah beli barang banyak-banyak kat Malaysia. Sini murah, memang murah. Macam-macam ada. Dah apa tak beli, ham dia. Buy this. Ni RM79 ni. Dari yuan ni. Sampai RM50. Amazing. Okay guys, sekarang kita ada dekat Saint Sophia. Ya. Just suhu macam biasa negatif 20. Kalau tengok Saint Sophia. Okay, ni adalah Saint Sophia. Okay. Perjalanan ke masjid Dawai nak cari makan. Heatpad. Jangan lupa bawa heatpad. Heatpad mesti penting. Okay. Bila ini 没有理由的没有人可以取代，不知不觉地放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错一对，找不到。 Okay, kita dah sampai Dawai Mosque, Masjid Dawai, dibina pada tahun 1935 antara penempatan Muslim dekat Harbin. Okay, so inilah dia masjid. Kita ada dekat restoran Mr. Chai Hot Dog, dijamin halal. Kedai dekat masjid. Masjid Dawai Harbin. Pepatah travel berkata, jika nak cari makanan halal, carilah di sekitar masjid. Ya, okey. Sudah kan?
Okay, Ah, kami nak teruskan perjuangan ke hotel. Okay, dekat apa nama? Dekat Mr. apa ni? Mr. Fish. Dekat Mr. Chai ni memang recommended dan boleh datang. So, Ni tengok. ya. Ni lah encik. Habis. Ya. So dalam tak sangka kita orang jumpa partner travel kita. Solo travel. Solo travel. Hanung from Indonesia. Yeah, Jakarta. Bye. So kita masih lagi dekat apa? Dawai, Masjid Dawai. Tadi kita jumpa Indonesia punya solo traveller. Sekarang kita jumpa Singapura pula. Apa nama kau? Nas, nama saya Nas. Nas from Singapore. From Singapore. Solo kan? Solo. One person. Ya. Solo. Lepas ni kita boleh try solo. Betul, boleh try. Dekat Arvin berapa hari bang? 8 hari juga. 8 hari juga. Okey. Sejuk. Oh, sejuk. Negatif 19. Sekarang negatif 17. Negatif 17. Still ada snow. Masih ada semua. Dan